Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to OD Channel. Okay guys, hari ni aku nak share korang satu produk daripada Insta360. Produk yang terbaru tau. So macam korang tahulah, Insta360 ni selalu keluarkan gadget-gadget yang terbaru. So aku memang excited sangat-sangat bila dikeluarkan produk yang terbaru. Dan untuk yang sebelum ni, aku ada sharekan produk yang terbaru juga, Insta360 Go Ultra. Sebelum tu dia dikenali sebagai Insta360 Go 3S. Kamera yang kecil tu korang boleh letak dekat topi, dekat dada untuk buat POV punya style. Bagi siapa yang belum lagi tengok konten tu, korang boleh tengok dekat Instagram ataupun TikTok akulah. Dan untuk hari ni guys, produk yang terbaru daripada Insta360 adalah yang ni dia guys, Insta360 X4 Air. Korang mesti pelik kan, kenapa dia keluarkan Insta360 X4 Air? Kenapa dia tak keluarkan X5 Air ke? Sebab X5 yang terbaru sebelum ni. So dia keluarkan X4 Air ni mestilah bersebab kan. Apa yang best ataupun tak untuk Insta360 X4 Air ni, aku akan share dengan korang sepanjang video ni. So korang tengok sampai habis, okay? Dan siapa yang patut beli kamera Insta360 X4 Air ni, kita sama-sama tengok nanti. Okay, untuk video unboxing aku tak buat dekat dalam video ni, aku dah buat dekat Instagram dan juga TikTok. Korang boleh tengok dekat situ. Okay, dan ini adalah Insta360 X4 Air. Nampak tu? Dan apa yang bestnya untuk keluaran kali ni, yang baru-baru ni produk dia ada keluarkan warna putih. Ini adalah limited edition punya guys. Dan warna putih ni memang sangat-sangat cantik, yang lain daripada yang lain. Dan untuk keluaran kali ni, dia masih ada warna hitam macam sebelum ni. Dan juga macam aku cakap dengan korang tadi, dia ada warna special iaitu warna putih. Kadang-kadang orang takut nak beli sebab takut susah nak jaga kan warna putih. Dan pula kamera ni adalah kamera action camera. So kita menggunakan untuk lasak punya aktiviti. So maybe korang takut kamera ni akan kotor ke, nampak rosak ke. Aku tak fully guna lagi, so aku pun tak tahu lagi feedback macam mana warna putih ni. Tapi bagi aku untuk design putih ni memang sangat lain daripada yang lain. X5, nampak ni ada warna hitam dan ini adalah warna putih. Okay, ni beza color antara dua kamera Insta360 ni lah. Dia punya keliling tu disaluti dengan warna putih, putih matte white. Matte white, okay? Dia bukan jenis yang berkilat tu, dia warna matte. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia ada Insta360 X4 Air, nama dia. Lepas tu dekat bahagian kiri dan kanan ni dia macam ada gelembung sikit untuk design dia. Untuk X5 dia macam geometri, nampak tak? Dan untuk Insta360 X4 Air ni dia just simple, kiri dan kanan keluar macam ni. Memang sangat-sangat simple. Apa yang unik dia, disebabkan di warna putih, dia combinekan dengan warna orange. Tak salah aku, bahagian tepi tu adalah speaker dia. Speaker dia letak warna orange guys. Dan bahagian sebelah dia pula ada tempat bateri. Bateri dia keluarkan macam tu. Lepas tu dia ada slot untuk letak memory card. Okay, ni bahagian bawah dia. Bawah dia adalah tempat untuk korang letak selfie stick. So kalau nak dibandingkan screen untuk Insta360 X5 dan juga X4 Air ni, dia agak kecil sikit lah. Okay. Lepas tu dekat bahagian atas dia tu ada lens, dan juga bahagian bawah dia tu untuk bahagian button record. Dan untuk keluaran kali ni, apa yang best dia lebih kurang macam X5 juga. Katalah korang menggunakan X4 Air ni, tiba-tiba korang terjatuh ke, dia punya lens tu pecah. So korang tak perlu risau lagi, dia ada keluarkan replacement lens kit. Yang ni, nampak ni, korang boleh ganti sendiri. Tak perlu nak tunggu hantar kat kedai, nak tunggu dia hantar balik, leceh. Korang boleh beli replacement kit tu. Untuk dari segi size dia pula, untuk X4 Air ni, dia keluarkan keluaran dia memang sangat-sangat kecil, pocketable dan senang korang nak bawa pergi mana-mana. Dia tak besar, memang kecil je. Dan apa yang best dia guys, dia punya saiz ni adalah 165 gram. Lebih kurang macam nak sama dengan saiz iPhone yang terbaru, iaitu iPhone Air. Kalau nak ikutkan untuk X5 ni, dia punya berat adalah 200 gram. Yang ni agak berat sikit dan yang ini memang agak ringan. That's why dia buatkan design yang ni compactable, pocketable dan senang korang nak bawa pergi travel untuk buat korang punya content nanti. Okay guys, korang tengok tu perbezaan untuk bateri kedua-dua ni. Untuk X4 Air yang ni dan yang ni adalah X5. Nampak? Dia ada beza. Yang X5 of course dia lagi besar dan X4 Air ni dia lagi kecil. Yang ini adalah 2400 mAh dan yang ini adalah 2010 mAh. Untuk X5 ni guys, dia boleh record selama 100 minit. Dan untuk X4 Air punya bateri ni pula, dia boleh record selama 88 minit. So dia ada perbezaan kat situ lah. Kesatuan badan ni dia ada sediakan dua bateri. Maksudnya satu yang dah tersedia ada dekat dalam Insta360 X4 Air ni, lagi satu dekat dalam kotak ni. Bateri dia tu depends dengan apa mood yang korang pakai bila korang buat konten tu. Lagi mood yang lagi power, of course dia orang punya bateri akan lagi cepat drain. So kalau korang tengok video ni, aku banyak compare antara X5 dan juga X4 Air. Sebab apa? Sebab aku ada dua
kamera ni. Mana tahu sebab korang tengah cari nak cari sama ada X4 Air ke ataupun X5, korang masih ragu-ragu lagi. So that's why senang korang boleh refer aku punya content ni, okay? Okay, apa yang best untuk kedua-dua kamera ni guys, dia boleh record 8K resolution dan juga 30 FPS. Tapi untuk 4K punya version, untuk Insta360 X4 Air ni dia boleh record 4K sampai 50 FPS dan juga untuk yang ni pula dia boleh record 4K sampai 120 FPS. So apa kegunaan dia tu? Bagi siapa yang selalu buat slow-mo punya version video, benda tu korang perlukan lah. Bagi aku, personally aku jarang gunakan slow-mo punya version. Katalah aku edit tu, aku nak slow-mo kan video ke, aku jarang guna. Aku selalunya guna apa yang normal punya lah. So bagi aku untuk 50 FPS ke 30 FPS tu, bagi aku dah memadai. Contohnya kalau korang buat aktiviti outdoor kat luar sana yang korang perlukan konten slow motion, contohnya korang buat bungee jump ke nak nampak slow mo, ataupun korang buat yang motor scrambler tu ke, yang lompat tu korang nak edit bagi nampak slow, itu korang perlukan 120 FPS lah. Bagi siapa yang gunakan Insta360, korang tahulah dia ada macam-macam version, okay? Contohnya macam time lapse, pure video untuk malam dan juga free frame semua tu dia dah ada built in kat bahagian dalam ni. Tapi apa kekurangan dia untuk X4 ni, apa yang dia tak ada? Dia tak ada pure video. Okay, apa pure video tu guys? Okay, pure video tu sebenarnya dia adalah khas untuk konten yang korang record pada waktu low light punya version. So katalah korang nak buat konten yang kurang pencahayaan dan korang nak gunakan X4 Air ni, dia memang tak sesuai. Dia tak ada function pure video tu. Tak perlukan low light tu, bagi aku X4 Air ni pun dah memadai. Konten malam untuk gunakan action camera memang sangat kurang. Untuk waktu-waktu siang tu memang selalunya aku akan gunalah. Selain daripada tu guys, katalah 360 horizon lock ataupun korang nak buat live streaming, untuk X4 Air dan juga X5 dua-duanya ada. Dan apa yang best sekali untuk stabilization dia. Itu adalah penting sebab bila kita buat video ni kadang kita perlukan stabilization dalam video tu. Konten menggunakan action camera kan, of course kita nak ada stabilization tu, so korang tak perlu risau. Dia ada juga flow state stabilization. So kalau contohnya macam aku pergi ke Bukit Bintang baru-baru ni dan aku buat konten masa tu aku sambil berjalan. Berjalan dekat tengah jalan, tengah-tengah Bukit Bintang tu kan. So kalau korang tengok sebenarnya aku tak edit langsung yang ni. Aku just pegang je kamera tu dengan menggunakan selfie stick dan aku berjalan. Dan kalau korang tengok sebenarnya tak bergegar langsung. So untuk yang baru-baru punya version Insta360, tak kisah apa-apa siri pun, X series ke ataupun X Pro ke ataupun Go Ultra ke, aku memang impress gila dengan dia orang punya stabilization. Function dekat dalam kamera ni memang sangat-sangat power dah. Sebelum ni guys, aku ada bawa Insta360 aku dekat office lah dan aku ada ambil gambar ramai-ramai dekat office tu dan diorang agak terkejut. Dia tanya kat aku balik, Sufian, bukan you pakai stick ke tadi masa ambil gambar? Dan dia kata, mana stick tu? Dia pun terkejut. Okay, aku rasa agak ramai juga masih yang tak tahu lagi pasal Insta360 ni. So apa yang aku boleh cakap, dia support invisible selfie stick. Okay, apa benda tu? Okay, apa yang best dia guys untuk keluaran limited edition ni, kalau korang beli set yang warna putih, dia punya stick ni, dia punya bateri dan juga dia punya lens cover ni semuanya warna putih, hitam punya version. So dia punya selfie stick ni pun warna hitam dan juga dia punya lens guard ni pun warna hitam. Dan untuk invisible selfie stick macam aku cakap dengan korang ni, inilah dia. Korang just pakai je dekat bahagian bawah dia ni, masukkan dia. Okay, lepas tu korang boleh tarik. Okay, tarik, nampak? Korang tarik macam ni. Lepas tu korang just pegang je. Pegang dan record sahaja. So disebabkan dia 360 punya version, korang just pegang, dia akan record seluruh korang punya view pada masa tu. Okay, yang tu aku akan tunjukkan korang kejap lagi. Insta360 ni, apa yang lagi aku suka sebenarnya, dia ada macam-macam jenis accessories. So accessories dia kalau korang buka dia punya website, memang sangat-sangat best. Dan kalau korang nak beli aksesoris itu dekat dalam macam Shopee ke Lazada, certain kadang macam susah nak dapat. Aku suggest korang better beli direct pada website dia. Aku ada sharekan link dekat bawah. Serius aku cakap dengan korang, memang sangat-sangat best. Okay, contohnya, ini tak banyak lagi, okay, ni sikit dia punya aksesoris. Sebenarnya kalau korang buka website dia memang sangat-sangat banyak. Selfie stick holder. Bagi siapa pernah tengok aku punya konten sebelum ni, aku pernah pergi hiking dekat area Perak. So masa hiking, korang bayangkan kita leceh bila kita nak pegang kita punya selfie stick dengan ada kamera, agak berat sikit. Kalau X5 dia berat sikit kan. So kalau pegang-pegang macam ni kadang lengoh. Okay, so kalau kita hiking tu, kita tak nak ada beban langsung dekat tangan ni. Korang just letakkan je yang ni dekat bahagian bag korang. Ini akan melekat. Sebab yang ni sebenarnya magnet, dia akan melekat dekat bahagian bag korang tu. Okay, so bila korang nak releasekan dia, korang just pusingkan je.
pusing, dia terus keluar. Untuk selfie stick yang version yang ni, dia agak panjang sikit. Dan yang ni nampak tak? Pendek. Apa yang best dia adalah foldable, maksudnya dia boleh lipat semua tu. Kat bahagian sini, korang tekankan je, dia boleh lipat jadi kecil macam ni, nampak? Kecil macam ni, korang boleh tutup dia punya lens ni supaya tak bercalar. Saiz tangan macam ni je dan korang boleh letak dekat dalam bag. So memang tak makan space kalau nak dibandingkan dengan yang ni. Nampak? Yang ni dah lah panjang macam ni. Campur pula kamera macam ni dah nampak panjang. Yang ni just besar tangan je. Yang terbaru ni untuk Insta360 sendiri, dia ada keluarkan mic yang dia punya brand sendiri. Sekarang ni aku tengah record menggunakan Insta360 X4 Air dan aku tak menggunakan mikrofon langsung. Dan video dia aku buat single lens punya mode. So korang dengar sendiri dia punya quality, sound quality tanpa mikrofon. Okay, so sekarang ni aku tengah record menggunakan mikrofon terbaru daripada Insta360 dan aku connectkan dengan Insta360 X4 Air. So ini adalah hasil sound quality dia dengan menggunakan mikrofon. Okay, katalah bagi siapa yang suka underwater punya activity, untuk kedua-dua ni dia sama, dia support waterproof underwater dan korang boleh pergi berenang ataupun menyelam tanpa menggunakan casing sedalam 15 meter. Okey, dua-dua ni function dia sama, boleh pergi sedalam 15 meter. Untuk gambar pula macam mana? Untuk X5 ni dia ambil 72 megapiksel dan juga X4 Air ni dia ambil 29 megapiksel. Gambar untuk korang post kat social media korang, contohnya macam Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat mana-mana lah, kat Thread ke, kat Facebook ke, untuk 29 megapiksel tu bagi aku dah memadai. Selalu memang banyak sangat orang akan tanya, Odi, untuk action camera apa yang sesuai untuk dibeli? Sama ada jenis yang macam S Pro ke, ataupun jenis yang macam Go Ultra ke, ataupun 360 punya version. Ok, aku selalu akan jawab, ambil X series. Untuk X series yang mana korang patut ambil, yang tu kena tanya kat diri korang sendiri, mana satu kelebihan yang ada dekat dalam kamera tu yang korang nak. Dan sebab apa aku selalu suggest untuk X series ni guys, kalau korang nak tahu, dia ada 360 punya version. Okay, so korang, maksudnya korang boleh ambil video korang tu 360 punya version. Korang tak perlu nak talakan korang punya kamera tu dekat kiri kanan, tak perlu. Korang just pegangkan satu arah. Dan apa yang best dia boleh edit kemudian. So edit kemudian tu macam mana? So maksudnya guys, lepas korang record semua tu, korang tak perlu risau, korang pergi dekat application dia, Insta360 punya application, dan korang boleh edit. Dengan menggunakan AI editing dekat dalam Insta360 punya application tu, sangat-sangat senang. Senang, dia carikan angle tu untuk video aku tu. So aku tak perlu susah-susah macam sebelum ni untuk carikan angle mana yang best. Sebab tu guys, kalau korang tengok dia punya trademark, shoot first, frame later. Dan apa yang best dia guys untuk Insta360 ni, dia bukan nak boleh ambil 360 punya version je. Dia boleh juga ambil single lens punya version. Okay, single lens punya version tu macam mana? Contohnya macam dekat S Pro ataupun dekat Go Ultra, yang kita ambil video yang jenis macam pakai phone tu kan, dia satu version melintang macam tu je. Okay, sebab senang. So kalau korang boring dengan 360 punya version, korang boleh tukar untuk ambil single lens punya version. Itu adalah sedikit dari segi dia punya design, dia punya kualiti video dan juga dia punya kualiti gambar dan juga aksesoris yang ada untuk Insta360 ni. Dan mesti korang nak tengok hasil video yang korang ambil kan. Aku ada pergi ke Bukit Bintang minggu lepas. Aku ada ambil beberapa video sikit untuk aku share dengan korang. Dan ini adalah hasil video yang aku ambil masa aku dekat Bukit Bintang tu. Jom tengok. So guys, itu adalah video yang aku record menggunakan 8K dan korang tengok dia punya quality video, dia punya sharpness. Kalau korang tahu sekarang ni dekat Malaysia tengah musim monsoon lah, yang selalu hujan, yang kurang cahaya. Bagi aku quality video dia memang sangat-sangat cun untuk X4 Air ni. Korang punya size video tu, katalah korang nak ambil style macam YouTube 16:9 ataupun nak buat dekat TikTok ataupun IG Reels, boleh tukar kepada 9:16. Dan bukan tu je tau, bukan video je. Dari video yang korang ambil tu, korang boleh pause dia untuk korang ambil screenshot gambar. So korang tak perlu risau macam, alamak aku terlupa lah nak ambil gambar tadi.
korang tak berisau, video yang korang dah ambil tu korang boleh screenshot, jadikan hasil gambar. So guys, secara kesimpulannya apa yang aku boleh cakap untuk kedua-dua produk ni, X5 dan juga X4Air ni, dua-duanya power. Okay, dia ada record sampai 8K punya version. Dengan menggunakan X series ni, apa yang paling best dia dekat application tu guys, korang boleh buat macam-macam creative shot. Korang tak perlu risau, dekat dalam application tu ada tutorial dia, korang just tengok je dan korang follow je dia punya step dan korang boleh edit macam dia tunjuk tutorial tu. So guys, hopefully segala penerangan aku ni dah terjawab, dan kalau korang rasa korang nak dapatkan direct dari dia punya website, aku ada sediakan link dekat bawah, ataupun link Shopee ke Lazada pun aku ada share kat bawah. Korang boleh try tengok-tengok dulu, okay? Selain daripada tu, korang nak tengok creative shot aku menggunakan Insta360 X4Air ni, korang boleh pergi dekat aku punya Instagram ataupun account TikTok. So guys, thank you so much yang support channel IMOD ni. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum.